Man. Ada lagi lah signboard ni. Masih kekal lagi lah signboard ni Aku ingat lagi dulu masa aku pasang signboard ni. Man, kau bagi tahu bos tambah alamat. Aku daripada dulu lagi masa aku kerja, aku dah bagi tahu dah dengan dia. So tambah alamat dekat sini. Kita JB ada 2 branch apa? Sini Taman Damansara Alif. Bagi tahu bos lah, tolong buat. Mana dah budak-budak? Dia dalam. Mazlan mana? Mazlan? Aku tahu. Dia time-time ni mesti dia mengulau punya. Kau tak tahu dia dah berhenti lah. Dia dah berhenti? Ya. Apa kes lah? Dia kes tolak duit lah. Dia ambil duit kat cashbox tu. Aku dah agak dah Mazlan ni daripada dulu lagi. Dia daripada dulu lagi dia ajak-ajak aku songlak duit company. Habis tu yang duit company tu, masa dia ajak tu kau ambil sekali lah. Fida mana Fida? Mana dia? Ida ada dekat office atas lah. Apa dia buat kat atas tu panggil dia turun. Bagi tahu dia aku ada kat bawah ni. Aku dulu aku pernah letak satu gula-gula dekat sini. Aku nak tengok ada lagi ke tak. Ada lagi lah syak. Kau buat apa dah? Kau tak kemas belakang ni ada lagi lah syak. Uish. Dah berapa tahun dah password ni aku buat. Tukar tu. Aduh. Bang, cari apa bang? Cari apa bang? Cari apa? Ambil ni. Ambil satu rak ni. Okey. Aku gurau je. Kau berapa lama kerja kat sini? 6 bulan ke 6 bulan? Oh, baby lagi. Okey kerja sini. Ada apa masalah bagi tahu lah. Geng, aku tolong closing untuk korang ah. Closing? Bang. Buat apa ni? Belum closing lagi. Belum closing lagi? Kalau time aku dulu, aku dah closing tau time ni. Korang tak payah push sangat kerja lah. Simon bukan tahu pun. Yelah, ikut korang lah. Geng. Alright. Papa Roger. Aku nak lo. Alright. Dia lembat besi tu.